Baik, kita kembali lagi meneruskan Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Inspirasi Pagi Auda. Sudah pun memulakan tadi memberikan wawancara kita. Ini merupakan wawancara terakhir meneruskan Rampai Pagi yang akan kita perkatakan Borneo Flora Festival. Ya. Jadi sekali lagi kita perkenalkan dan kita ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, tetamu kita yang sangat kita rasakan bertuah ya, kena berkesediaan berkunjung ke Studio Rampai Pagi pada pagi ini. Kita perkenalkan iaitu yang berbahagia Datuk Seri Noridah binti Abdul Rahim, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukur alhamdulillah ya, kerana Datuk Seri pun berkesediaan untuk berkunjung kemari ke Rampai Pagi ini, alhamdulillah. Ya, jadi mengenai dengan tajuk ataupun topik yang kita bawakan, Borneo Flora Festival Labuan 2025 ini. Jadi untuk yang soalan pertama lah ya yang akan diajukan ni, saya berikan peluang lah pada ladies first lah ya, bersama dengan Atul. Silakan Atul. Baik, Datuk Seri ya, Majlis Prapelancaran Borneo Flora Festival telah diadakan pada 11 April yang kita ingin ketahui ya, di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi mungkin Datuk Seri boleh mengkongsikan apakah Borneo Flora Festival dan objektif festival berkenaan diadakan. Silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Encik Iskandar, Puan Atul. Pertama-tamanya saya nak mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak RTB dan Kerajaan Brunei sendirilah kan. Kerana kesudian untuk kami menerima kami untuk bersama-sama kami mewar-warkanlah berkenaan dengan program Borneo Flora Festival ni. Jadi seperti mana Puan Atul maklumkan tadi, kita telah buat soft launching pada 11 hari bulan 4 yang lepas. Dan kalau lihat program ni adalah festival ni adalah julung-julung kalinya kita buat di Borneo. Jadi kalau sebelum ni kita lihat Labuan ni dikenali sebagai satu hub gas, minyak oil and gas, dan juga lebih kepada free duty ya, pulau bebas cukai. Tetapi jarang kita dengar tentang bagaimana kita nak mempromosikan kepelbagaian alam semula jadi di Labuan dan juga di Borneo itu sendirilah ya. Jadi sebab itulah kita mengangkat Borneo Flora Festival, kita sebut Borneo di Labuan. Kita tak sebut program tu adalah program Labuan Flora Festival sebab kita nak merangkumkan Borneo tu. Ini menjadi orang kata titik tolak kepada kita nak menjadikan festival flora ni adalah milik Borneo lah yang kita. Jadi kita bermula langkah kita dengan Labuan. Jadi antara objektif dia selain daripada kita nak memperkenalkan wilayah Persekutuan Labuan tersebut sebagai pusat pelancongan, kita boleh gerak ataupun kita boleh mengetengahkan Labuan ni juga sebagai pusat pelancongan ekoturism. Kerana banyak Labuan ni banyak kita selalu sebut, kami sendiri selalu sebut permata yang belum digilap. Jadi yang inilah permulaan untuk kita bergerak untuk membawa Labuan ni ke tengah, ke antarabangsa. Jadi sebagai satu pusat pelancongan. Selain daripada itu, yang tidak kurang pentingnya adalah kesedaran tentang biodiversity. Bagaimana kita perlu menjaga alam semula jadi kita kan, yang di Borneo kita tahu memang terlalu banyak, terlalu besar kita punya biodiversity yang kita perlu memberi kesedaran kepada masyarakat umum lah. Khususnya kalau kami di Labuan, di Sabah, di Sarawak kan, di Semenanjung dan di Borneo itu sendiri. Bagaimana kita perlu menjagalah. Dan seterusnya sudah tentunya ada limpahan-limpahan ekonomi lain apabila kita buat program-program yang bertaraf kebangsaan dan bertaraf antarabangsa. Limpahan kepada komuniti-komuniti, bukan saja komuniti setempat di Labuan itu sendiri, tetapi di sekitar Sabah, Sarawak, Brunei, kan, di Kalimantan. Kita berusaha ke arah itu, insya-Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Demikian tadi ya sedikit pengenalan dan juga penjelasan Auda yang telah pun disampaikan oleh tetamu kita mengenai dengan
sebetulnya apa dia objektif mengenai dengan Borneo Flora Festival Labuan 2025 ini. Sekali lagi kita perkenalkan, mungkin bis kita yang baru menyaksikan Rampai Pagi pada pagi ini, kita bersama dengan tetamu kita istimewa, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Norida binti Abdul Rahim, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Baik, yang berbahagia Datuk Seri, kita ingin mengetahui, jika sebelum ini Festival Flora dikatakan diadakan di wilayah Persekutuan Putrajaya, dan tapi untuk kali ini ianya diadakan di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kita ingin mengetahui, dan penonton kita di luar sana juga ingin mengetahui dengan lebih rinci lagi, apakah justifikasi pemilihan lokasi festival di Kepulauan Borneo pada kali ini, dan apakah keunikannya? Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Terima kasih. Kalau di Putrajaya kan, kita memang ternanti-nanti setiap tahun ataupun 2 tahun sekali kita panggil Flora Festival di Flora Diraja. Kita singkatannya ataupun branding dia adalah Floria. Dah 13 kali kalau tak silap saya dibuat. Dan memang ditunggu-tunggu acara tersebut. Kalau dulu kalau di Putrajaya, fokus dia banyak kepada kita punya flora di Semenanjung. Dan juga festival ini dia sebenarnya bukan semata-mata Flora Festival. Dia akan ada juga program-program sampingan, termasuklah dari segi keseniannya, budayanya. Fokus di Semenanjung Malaysia lebih kepada kekayaan etnisiti di sana, di Semenanjung. Tapi kali ini kita nak bawa ke Borneo, kita bawa ke Labuan, kita nak memfokuskan kepada kepelbagaian kebudayaan, kepelbagaian kesenian, termasuklah tadi yang kita kata yang utamanya adalah flora di Borneo, yang kita tahu memang lagi banyak banyak yang kita boleh bawa ke tengah yang flora-flora yang endemik, flora-flora yang kita memang susah nak kita tengok yang secara langsung macam tu. Jadi yang ini kita cuba bawa, dan untuk makluman juga, daripada tahun lepas lagi usaha ni kita telah ke Sabah untuk mencari, ke Sarawak untuk mencari spesies-spesies bunga yang ataupun flora-flora yang jarang kita jumpa, untuk kita bawa dan kita kumpulkan, dan insya-Allah hampir kalau tak silap saya 200,000 tumbuh-tumbuhan yang akan kita bawa untuk kita perkenalkan ataupun untuk kita sama-sama pertontonkanlah kepada pengunjung-pengunjung, insya-Allah. Dan satu lagi keistimewaannya di Labuan ni, acara ni kita buat di tepi laut. Berhadapan dengan laut lepas, laut Labuan Laut Cina Selatan. Jadi ini pertama kalinya saya dimaklumkan bahawa festival bunga dibuat di tepi pantai. Dibuat di kompleks sukan Labuan. InsyaAllah saya rasa memang menjadi satu perkara yang sangat unik lah untuk kita. InsyaAllah hasrat kami untuk menarik seramai mungkin pengunjung, dan kami diberi sasaran lah untuk kami bawa 50,000 pengunjung dalam tempoh 5 hari tersebut. 5 hari. Jadi bila tadi yang berbahagia Datuk Seri nyatakan, ianya betul-betul berada ataupun dekat dengan kawasan ataupun berhadapan dengan Laut Cina Selatan, pastinya daripada negara Filipina sendiri, dan juga Brunei, Indonesia, Sabah serta Sarawak Jadi kita ingin tahu sebelumnya, kemudian kita reverse kembali kepada Putrajaya pada tahun-tahun yang lalu Jadi bagaimana sambutan yang diadakan pada ketika itu? Apakah ianya dihadiri daripada pelosok dunia ataupun mungkin negara-negara tertentu sahaja yang menghadirinya? Macam mana? Itu yang saya sebut tadi, bezanya kita di Borneo Flora Festival ni, kita mengantarabangsakanlah flora ni. Kalau di di Putrajaya 13 kali saya sebut tadi kita laksanakan, saya sampai 13 kali. Itu adalah di dalam pempamer dan juga peserta dari dalam Malaysia saja. Tapi apabila kita bawa ke sini, kita mengharapkan dan kita sangat mengalu-alukan pelibatan negara-negara jiran kita. Dengan atas nama Borneo tersebutlah, semangat Borneo tersebut. Memang kami mengharapkan minggu lepas kami dah datang ke sini untuk menjemput secara rasmi, dan hari ini alhamdulillah
menteri saya juga datang, menteri wilayah persekutuan juga ada datang ke sini menunjukkan tentang betapa harapan kami lah untuk penglibatan negara-negara rakan-rakan jiran-jiran kita untuk turut sama agar Borneo Flora Festival ini kita niat kita ataupun hasrat kita untuk menjadi satu festival antarabangsa akan tercapai insya-Allah. Jadi bila tarikh yang akan diadakan untuk Borneo Flora Festival Labuan 2025 ini? Insya-Allah pada 26 hingga 30 Mac. Yang kita 26 hingga 30 Julai. Sorry silap. Julai. 26 hingga 30 Julai. Dalam masa mungkin 2 bulan lagi lah kita. Usaha sedang rancak lah kita dalam menyediakan, dan kami juga telah menjemput pasukan-pasukan sukarela daripada anak-anak muda, belia dan juga pelajar-pelajar universiti untuk sama-sama kita menyemai anak benih pokok. Minggu lepas kami dah turun ke Labuan untuk kami sama-sama menyemai dan pokok-pokok yang kita tanam di Labuan sendiri, dan ada juga pokok-pokok yang kita akan bawa daripada Sabah, Sarawak. Jadi usaha-usaha itu memang sedang rancak kita laksanakan lah. Jadi mendengar penjelasan ini, kita sudah merasa terbayang dengan keseronokan yang akan datang nanti. Jadi di sini yang berbahagia Datuk Seri, kita difahamkan bahawa Borneo Flora Festival ini adalah pertama kali diadakan di wilayah Persekutuan Labuan. Menariknya, festival juga melibatkan penyertaan dari negara Brunei Darussalam sendiri. Mungkin Datuk Seri dapat kongsikan sedikit mengenai dengan kerjasama ini. Seperti mana saya maklumkan tadi kan, kita memang mengharapkan kerjasama lah daripada jiran-jiran kita. Semangat, saya kata tadi, semangat Borneo. Alhamdulillah macam kami memang sangat mengharapkan dan menghargailah penglibatan negara Brunei Darussalam untuk kita sama-sama sebenarnya memperkenalkan juga negara Brunei kepada pengunjung-pengunjung di sana nanti, dan kita menyediakan ruang-ruang untuk kita pihak negara-negara yang akan terlibat untuk mempamerkan keunikan flora masing-masing ataupun keunikan biodiversity masing-masing, dan juga keunikan budaya masing-masing. Sebab seperti mana saya sebut tadi, dia bukan sekadar pameran flora, pameran festival flora, tetapi ada juga dia akan terkait juga dengan kebudayaan, kan, kesenian, etnisiti yang kepelbagaian, dan kita pun tahu bagaimana kepelbagaian etnik lah dan kebudayaan di Borneo ni memang terlalu banyak. Setiap negara, setiap negeri ada keunikannya, dan mungkin ada persamaan dan mungkin ada banyak juga kelainannya. Jadi memang perlu dibawa untuk kita tunjukkan kepada pengunjung lah tentang perkara tersebut. Jadi bagi pihak Jabatan Wilayah Persekutuan, kami sangat-sangat sebenarnya mengharap dan mengalu-alukanlah penglibatan negara Brunei Darussalam. Baik, setelah mungkin kata orang penyelidikan ataupun research yang telah pun dibuat, yang mungkin daripada yang berbahagia Datuk Seri sendiri ataupun bersama dengan rakan-rakan yang lain datang ke Brunei. Menurut Datuk Seri sendiri secara peribadi, apakah keistimewaan biodiversity yang dapat dilihat di negara Brunei Darussalam ini? Mungkin dapat kita kongsikan bersama. Pertama sekali saya minggu lepas adalah kali pertama saya masuk ke Brunei. Jadi bila kita lihat, kita nampak hijau. Jadi bila kita buat research lah, bila kita ni bagaimana negara Brunei menjaga biodiversity itu, dari segi perundangannya, dari segi keutuhan pelaksanaan penguatkuasaan kepada menjaga, memelihara kekayaan biodiversity ni, sangat kami mengagumkanlah kami. Kalau kita tengok lebih 70% daripada negara Brunei ini adalah terdiri daripada hutan tropika yang dijaga, hutan hujan tropika yang dijaga, dan juga ada taman negara, dan juga kepelbagaian lah flora dan faunanya. Dan kami sebenarnya memang teruja untuk menunggu ataupun melihat, kalau melihat
pameran Brunei itu nanti saya dimaklumkan banyak orkid-orkid yang cantik-cantik di Brunei. Ada. Okay. Jadi kita pun teruja untuk menunggulah untuk melihat orkid-orkid yang cantik, sebab orkid ni kita tahu kan banyak sangat banyak spesiesnya, dan sudah tentu di Brunei ada spesies-spesies yang unik yang berbeza dengan di Labuan, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung juga. Jadi apa yang uniknya di situ adalah bagaimana biodiversity di Brunei ini dipelihara, dijaga, dan ini yang sebenarnya sangat penting untuk kita ketengahkan perkara ini, ataupun kita kesedaran kepada terutama generasi muda bagaimana kita perlu menjaga biodiversity kita lah. Kelestarian alam boleh jadi. Jadi Atal, silakan. Mungkin dapat kita lihat terlebih dahulu antara poster iaitu Borneo Flora Festival Labuan 2025. Jadi yang akan diadakan pada 26 hingga 30 Julai 2025 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan ini merupakan jurung-jurung kali diadakan, pertama kali diadakan di Borneo, memilih Labuan tempat lokasi ataupun tempat lokasi kunjungan dan kita. Betul. Dan mempunyai sasaran yang tersendiri. Jadi kita sebagai jiran, jiran tetangga lah yang terdekat lah. Yang terdekat. Jadi kenapa tidak kita ni lihat tarikh itu 26 hingga 30 Julai. Mungkin ada kelapangan ataupun mungkin kebetulan bercuti, kenapa tidak untuk melihat sendiri keindahan yang ada di Borneo Flora Festival Labuan 2025 ini, Datuk Seri. Tapi Atul dah janjikan. Saya sudah janjikan untuk ke sana bersama. Boleh Datuk Boleh, insya-Allah. Insya-Allah, sebab bila kita melihat selama 5 hari diadakan di sini, ini merupakan satu kesempatan lah. Kalau kata ni di negara Brunei Darussalam untuk ke Labuan memakan masa lebih kurang 45 minit kalau menggunakan ekspres dan laluan laut lah menyeberangi laut China Selatan. Jadi kalau Atul belum pernah. Saya belum pernah. Jadi itulah. Saya sebenarnya takut dengan air. Takut mabuk laut juga tapi jadi, coba. Bila melihat sendiri diadakan Borneo Flora Festival ini, jadi teringin sangat untuk datang ke Labuan. Jadi di sini buat kalau kita dapat perhatikan tadi poster yang telah kita kongsikan bersama, katanya ramai-ramai tahnya kita ni. Itu dalam bahasa Brunei-nya kan. Bahnya ramai-ramai kita. Jadi berkunjung ke wilayah Persekutuan Labuan lah ini di antaranya dan juga kalau dapat habis kita lihat di sini, antara yang menarik menanti bis kita iaitu adanya bungaan tropika Borneo, iaitu permata hutan Borneo, Taman Dunia Dasar Laut, Taman Sekolah, Universiti, Perkemahan Eko. Saya tak nampak lah. Baik, guys. Okay. Dan habis kita sekali lagi boleh kita minta bantuan daripada rakan kameraman kita. Baik, sekali lagi kita kongsikan bersama antara yang menarik menanti anda ataupun bis kita, bungaan tropika Borneo, permata hijau Borneo, Taman Dunia Dasar Laut, Taman Sekolah dan Universiti, Perkemahan Eko Oasis, Taman Glow in the Dark, Laman Insta, Laman Majika, laluan berbunga, pameran taman kerajaan swasta antarabangsa. Manakala Borneo Tropical Flora itu dalam bahasa Inggeris ni. Okey. Kita faham. Baik, itulah antaranya. Jadi pelbagai aktiviti dan juga program sebetulnya itu program merupakan program harian yang akan mengambil tempat yang dijangkakan menarik akan diadakan nanti insya-Allah. Jadi bis kita berkunjunglah ke Borneo Flora Festival, bukan diadakan di Brunei tapi di wilayah Persekutuan Labuan. Bermula pada sekali lagi 26 Julai hingga 30 Julai 2025. Jadi di sini yang berbahagia Datuk Seri, adakah festival ini juga akan melibatkan penyertaan antarabangsa dan rakan strategik dari luar negara, dan juga apakah antara harapan Datuk Seri sendiri?
Kita memang mengharapkanlah penglibatan antarabangsa. Selepas Brunei kami akan ke Kalimantan, insya-Allah, ke Indonesia. Kalimantan juga untuk kita, sebab kita nak fokuskan kepada Borneo kan. Dan kami mengharapkan, kenapa saya sebut daripada awal tadi kita tak sebut Labuan Flora Festival, kita sebut Borneo. Kita mengharapkan nanti akan menjadi satu jenama untuk Borneo, dan kemungkinan akan ada negara-negara jiran yang akan menjadi host setiap tahun secara rotation, secara giliran. Itu harapan kami. Jadi kita pentingnya untuk BFF 2025 ini untuk menjadi satu penanda aras kepada kita. Kita boleh melihat ke manakah kita boleh ke hadapan nanti, bagaimana lagi BFF ni, adakah kita boleh orang kata dapat membawa ke negeri-negeri dan juga negara lain. Jadi itu yang kita untuk kali ini, Borneo di Brunei antara harapan kami lah, dan juga Kalimantan. Kita juga ada juga berurusan dengan pihak Filipina, jiran kita lah, Sabah dan Sarawak sudah tentu yang terlibat, dan juga ada juga kita bawa juga wakil daripada Semenanjung lah untuk kita bawa. Jadi memang itulah harapan kami, dan saya juga suka nak memaklumkan bahawa kemasukan kepada festival ini adalah secara percuma. Memang pengunjung tidak perlu membayar apa-apa, percuma. Dan untuk Brunei juga kami telah berhubung juga dengan pihak pelabuhan atau pihak yang terlibat dengan pengangkutan ferry untuk kita mempertingkatkan juga menambah baik perkhidmatan Brunei dan ke Labuan, agar nanti kita boleh menampung permintaan lah pengunjung, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah antara yang telah pun diperjelaskan mengenai dengan wawancara kita sebagai mengakhiri segmen di Rampai Pagi, iaitu Borneo Flora Festival Labuan 2025, dan kita mengharapkan acara ini akan berjalan dengan lancar dan jayanya, dan juga target yang akan pengunjung yang datang ke Borneo Flora Festival ini, sasarannya memang menepatilah ya, Datuk Seri. Jadi apapun ribuan terima kasih kami ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Nuridah binti Abdul Rahim, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, berkesudian untuk menjelaskan wawancara kita pada hari ini, iaitu bagi Borneo Flora Festival Labuan 2025. Terima kasih. Terima kasih banyak, semoga sukses. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi jangan lupa sekali lagi berkunjung ke wilayah Persekutuan Labuan sama-sama. InsyaAllah jika kami pun ada kesempatan, insyaAllah kami juga akan berada di sana, ingin menyaksikan sendiri bagaimanakah ianya nanti akan disambut, ataupun ini merupakan julung-julung kalinya diadakan ya, kerana sebelum ini ianya diadakan di Putrajaya selama 13 tahun, bermakna 13 kali ya Dato' ya, dan ini merupakan kali pertama ianya Borneo menjadi tumpuan ataupun fokus kita kali ini untuk menghidupkan ataupun akan melestarikan serta mengenal akan tumbuh-tumbuhan yang menjadi satu, boleh kita katakan atulah satu kewajipan untuk petani ya, selaku manusia ini menjaga dan melestarikan flora, dan ianya diadakan sebagai festival Labuan 2025 ini, insyaAllah. Jadi kita sudah pun berada di penghujung Rampai Pagi hari ini. Semoga apa yang kami bawakan dapat memberikan manfaat, khususnya untuk bis kita yang menyaksikan hari ini. Jadi esok akan bersama rakan-rakan kita dengan segmen yang kita bawakan dan juga maklumat yang akan disampaikan. Kita jumpa lagi. Ya, insyaAllah. Jadi semoga ianya bermanfaat untuk bis kita semua. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.